Eleh tu pun nak tunjuk. Alah, baru darjah 1, bolehlah belagak. So, hi guys, Assalamualaikum. Macam yang korang tahu, semalam adalah hari saya report card untuk sekolah Syakil. Aku dah up vlog juga semalam. Aku cerita Syakil dapat nombor 1 dalam kelas dia dan aku yang dapat reward sempena Syakil dapat nombor 1. Okay. Okay, first of all, aku pasti akan ada joy killer secara senyap. Ataupun akan ada orang yang bercakap belakang sebab aku kat depan dia orang kan. Mesti akan ada yang cakap belakang macam, Eleh tu pun nak tunjuk. Alah, baru darjah 1, bolehlah belagak nak dapat nombor 1. Memang tak ada yang direct cakap dengan aku, tapi aku rasa ada. Mesti ada seorang dua yang berkata-kata. Aku tak kisah pun benda-benda tu semua sebab normal lah kita dalam kehidupan ni kita tak boleh tutup mulut manusia kan. Tapi dalam masa yang sama, aku berhak untuk share sebab this is my platform. Social media, profil aku sendiri dan profil aku memang daripada dulu lagi memang ceritakan segalanya tentang aku. Perkembangan aku, aktiviti harian aku kalau aku rajin lah kan. So, suka hati aku lah aku nak cerita apa pun. Termasuk kejayaan anak aku. Walaupun anak aku baru darjah 1, dia berhak untuk diraikan. Dia berhak untuk dibanggakan. Bukan diraikan oleh family sahaja. Dia berhak diraikan oleh followers-followers Umi dia. Sebab followers-followers aku kenal Syakil ni daripada dia baby lagi. Okay, diorang confirm nak tahu perkembangan Syakil. Sebab diorang tahu aku yang ajar Syakil daripada kecil sampai sekarang. Even nanti sampai dia besar sekolah menengah pun memang muka ni yang akan ajar dia dekat rumah. Sebab dia tak suka belajar dengan bapak dia. Dia lebih suka bonding dengan bapak dia dengan main game, buat aktiviti lain yang benda-benda lain lah. Tapi kalau belajar, ini muka yang dia cari walaupun Umi dia garang. Walaupun Umi dia suka marah dia, walaupun Umi dia suka bagi kerja sekolah banyak-banyak dekat dia. Usaha Syakil berhasil. Gitu. Pada aku, memang patut untuk aku raikan dia sebab naik darjah 2, saingan makin kuat. Belum tentu lagi dia boleh dapat nombor 1. Tapi tak mustahil dia boleh dapat nombor 1 juga. So, kita raikan je lah apa yang kejadian yang terjadi sekarang. Mana tahu aku ni tak panjang umur, tahun depan dia dapat nombor 1, aku pula dah tak ada. So, untuk korang yang rasa macam segan nak cerita kejayaan anak, no, jangan segan. Ini platform kita. Suka hati kita lah nak post apa pun. Orang kalau tak nak tengok, skip. Kalau rasa macam menyampah, block. Senang je, okay? Ingat, tak suka, skip. Kalau rasa menyampah, block. Tak payah tunggu-tunggu, tak payah tambah-tambah dosa, nak kecam orang itu ini, nak jadi joy killer. No need, okay? So, just raikan sahaja kejayaan dan kebahagiaan orang lain. Lagi bagus. Dapat pahala gitu. Faham?